NGO saya punya nama, iaitu MCCC, Malaysian Community Crime Care. Kerana kebelakangan ini saya lihatkan banyak perkara-perkara yang dikeluarkan melalui media, terutama sekali dalam kes Alantuya. Fakta-fakta kadang-kala termasuk fiction, ya, bukan fakta sebenar. Jadi saya terpanggil untuk memberi penerangan supaya masyarakat faham tentang siasatan yang dilakukan. Bukan saya yang menyiasat kes ini, tetapi pada masa itu saya adalah Ketua Polis Negara dan saya memantau siasatan yang dijalankan oleh pegawai-pegawai bawahan saya. Siasatan kes ini bermula daripada laporan orang hilang. Okey, laporan orang hilang, di mana kita menerima laporan yang menyatakan bahawa seorang wanita Mongolia bernama Alantuya telah missing ataupun hilang. Di atas itu saya telah meminta pihak polis untuk membuka siasatan orang hilang, dan saya telah memberitahu pada Ketua Siasatan Jenayah bahawa siasatan perlu dijalankan dengan teliti. Manakala dia ni pelancong, pada mula saya ingat dia ni pelancong. Apabila pelancong hilang pelancong asing hilang dalam negeri kita, kalau tidak dijumpai, kita berasa malu. Dan berkemungkinan juga orang yang hilang ini tadi boleh menjadi sebahagian daripada mangsa jenayah. Oleh sebab itu saya telah mengarah Jabatan Siasatan Jenayah untuk meneliti dan memantau siasatan tersebut dengan teliti. Selepas siasatan itu dijalankan, saya juga dapat tahu dan telah dimaklumkan bahawa sebelum dia menghilangkan diri, Alantuya telah membuat laporan polis di Balai Polis Brickfield. Ya. Laporan polis itu menyebut bahawa dia telah diharas dan diugut oleh seseorang. Okey. Kerana dia datang ke sini untuk menuntut, minta wang, tetapi akibat daripada rakan lelaki dia, tetapi dia telah diugut dan telah diharas. Dan jika berlaku apa-apa pada diri dia, orang inilah yang bertanggungjawab. Okey? Dan dia sebut nama orang itu dalam laporan polis tersebut. Okey, seperti mana tuan-tuan yang telah mengetahui bahawa lepas itu kita kenali sebagai Razak Baginda. Okey. So hasil siasatan juga mendapati bahawa ada 2 orang pegawai polis yang terlibat pada malam dia hilang. Ya. Ini telah diberi keterangan oleh saksi-saksi yang memberi statement pada polis, terutama sekali pemandu teksi yang membawa dia ke sana dan lain-lain saksi yang telah kita kumpulkan. Dan daripada itu, siasatan itu tadi, kita dapati bahawa dia telah dibawa ke satu tempat di Bukit Cerakah. Ya, itu daripada keterangan saksi. Ya. Dan hasil daripada maklumat-maklumat yang kita perolehi, saya telah mengarahkan bahawa 2 anggota polis tersebut ditangkap. Okay. Pada masa itu beliau tidak ada di sini. Mereka telah membuat tugas mengekskort Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi ke luar negara. Jadi saya telah mengarahkan Ketua UTK untuk pergi ke negara tersebut dan memanggil dia balik dengan menyatakan bahawa ada tugas khas untuk diberi apabila dia balik. Dan apabila sampai ke Kuala Lumpur, saya telah mengarahkan tangkapan dibuat terhadap kedua. Selepas Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi balik ke Malaysia, saya telah memberi briefing
kepada beliau tentang kes ini dan memberitahu siapakah mereka-mereka yang terlibat dalam kes kehilangan wanita ini. Pada masa itu kita belum tahu kena bunuh ke apa, belum tahu, masih dalam siasatan, ya. Dan saya juga membrief mengatakan bahawa pihak polis ingin menangkap Razak Baginda. Okey. Dan lepas itu Tun Abdullah Badawi telah meminta saya untuk brief Timbalan Perdana Menteri tentang perkara ini. Saya kata tak perlu, kerana you Perdana Menteri, saya brief Perdana Menteri je. Tapi dia telah meminta saya brief Timbalan Perdana Menteri. Saya kemudian menghubungi Timbalan Perdana Menteri, mengatakan saya nak berjumpa di atas arahan Perdana Menteri. Apabila saya berjumpa beliau, saya telah memberitahu bahawa saya ingin menangkap Razak Baginda kerana penglibatan dengan kes orang yang hilang. Ya. Dan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu menyatakan bahawa do your job. Maknanya disuruh saya tangkap lah. Okay. So siasatan itu tadi telah berjalan sehinggalah kita mendapat maklumat-maklumat tertentu di mana akhirnya kita dapat tahu bahawa mangsa ini telah dibunuh, kemudian badannya telah diletupkan, okey, dan lepas itu mereka bertiga ini tadi telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan yang dilakukan kerana membunuh. Dan Razak Baginda dituduh kerana abetting ataupun menjadi rakan sejenayah berkaitan dengan perlakuan jenayah yang telah dilakukan. Ya. Siasatan juga menunjukkan bahawa memang ada hubungan antara dua anggota polis ini tadi dengan Razak Baginda sejauh SMS, dan ini telah digunakan sebagai keterangan di mahkamah. Ya. Jadi siasatan polis juga tidak menunjukkan ada penglibatan Datuk Seri Najib sendiri dalam kes ini. There's no evidence to show that ada penglibatan Datuk Seri Najib dalam kes ini. Tetapi kes ini telah banyak dikeluarkan allegation. Kononnya ada gambar yang dikeluarkan dia makan bersama dengan Perdana Menteri sekarang ni, iaitu Najib dengan Razak Baginda, dan kemudian disiasat gambar itulah gambar palsu. Okey. Jadi perkara ini telah disensasikan dengan banyak berita-berita yang tidak betul. Dan semua saksi-saksi telah memberi keterangan di mahkamah, termasuk PI Bala telah memberi keterangan di mahkamah. Tetapi selepas memberi keterangan, ada pula pihak yang telah membuat statutory declaration, okay, yang menyatakan sebaliknya. Itu kita heran mengapa tidak didedahkan dalam mahkamah. Tetapi apabila kes dah habis berjalan, kemudian dibuat statutory declaration dengan sokongan pihak-pihak tertentu. Jadi kita melihatkan bahawa ini adalah satu perkara yang cuba untuk mengaitkan kes ini dengan seseorang. Okay? Dan baru-baru ini Al Jazeera telah membuat video klip berkaitan siasatan kes ini. Ya. Pada mulanya betul seperti mana yang saya beritahu tadi, Alan Tuya buat report and all that, semua betul. Tapi akhirnya berbeza sedikit apabila dia masukkan SDPI Bala, kemudian dia interview seseorang yang mengatakan bahawa Razak Baginda yang menembak. Okey. So ini adalah perkara baru yang diintroduce selepas kes ini dibicarakan di mahkamah. Jadi dalam perkara ini, siapa-siapa yang mempunyai maklumat-maklumat tertentu ataupun petunjuk-petunjuk tertentu yang boleh menunjukkan bahawa ada orang lain yang terlibat dalam kes pembunuhan ini dan kemudiannya boleh dijadikan keterangan, harap buat report pada pihak polis, so that polis boleh menyiasat
sama ada allegation atau tuduhan yang dibuat tadi benar ataupun tidak. Ya. Jangan kita buat cerita je lepas tu tak berani buat report. If you have the evidence, lodge a police report. Polis tidak akan menutup apa-apa. Ya, polis tidak akan menutup apa-apa. So itu yang saya nak menyatakan sekarang. Because saya pentingkan kebenaran. Saya tidak menyokong sesiapa. Saya tak sokong Perdana Menteri ke. Saya tak sokong pembangkang ke. Bagi saya, rakyat Malaysia perlu tahu fakta-fakta kebenarannya. Tapi dalam kes ini malangnya Razak Baghdadi telah dibebaskan. Banyak orang tanya pasal motif. Apa motif dia membunuh? So kalau kita tahu pasal motif, mangsa sendiri dah buat report. Apa sebab dia diugut? Ya? Kalau mangsa sendiri dah buat report apa sebab dia ugut, itulah motifnya. Okay? Itu motifnya. Motif penting di dalam kes-kes circumstantial evidence, iaitu evidence circumstantial di mana orang tak nampak siapa yang melakukannya. Motif penting. Tetapi kalau ada saksi-saksi yang menyatakan bahawa orang inilah yang membunuhnya, maka motif tidaklah begitu penting sangat untuk dibuktikan di mahkamah, because you know who is the one who commit the crime. Okay? Ini dari segi undang-undang pula saya beritahu. Dari segi undang-undang. Jadi itu yang saya nak beritahu sekarang ni, bahawa kita perlu jaga-jaga. Jadi sesiapa yang ada maklumat, ini saya cakap terus terang, jangan buat cerita jadikan polemik. Sesiapa yang ada maklumat, sekiranya mana-mana orang lain yang terlibat dengan siasatan pembunuhan ini, okay, sila buat laporan polis. Berani buat laporan polis. Jangan buat cerita saja. Okay? Apabila you buat laporan polis dengan maklumat-maklumat yang baru ini tadi, maka pihak polis akan menjalankan siasatan untuk mendapatkan keterangan yang baru untuk mengaitkan siapa-siapa yang terlibat dengan jenayah tersebut. Okey? Itu yang saya nak